full loan ni dia bukan mitos tau. Full loan adalah bukan mitos. Nanti orang cakap full loan nanti orang cakap agent cakap scammer pula kan. Sebenarnya full loan ni wujud. Disebabkan ada beberapa skim, salah satunya adalah SJKP, skim jaminan kredit perumahan. Okey, ada orang cakap perumahan, okey, kredit. Alamak, kredit. Apa ni kan? Along ke? Okey, ni SJKP ni maksudnya segala buyer ni pembeli, okey, dia submit dokumen kepada bank. Okey, daripada bank. So layak rumah pertama dia dapat 100% pinjaman, bawah 500,000 juga layak 100% pinjaman. Bukan semua boleh, jangan cakap semua boleh. Awak dah beli rumah 3 biji dah, lepas tu tiba-tiba nak buat full loan, tak dapat lah. Okey, selalunya rumah pertama yang baru kahwin, Selangor aku. Okey, rumah WIP, Selangor wilayah rumah WIP, PPR. Okey, ataupun rumah biasa, medium cost. Contoh bukan low cost, medium cost. Rumah apartmen, rumah kondo. Yang penting di bawah harga 500,000.